Saya khabar awak tolong cari lah orang nak beli telefon ni. Dia pun pergi cari orang yang nak beli. Dia pergi jual dah 150. Haram. Pasal kita tak letak harga lagi. Faham? Kita suruh cari pembeli je. Nah, dia pergi jual dah, tak sah. Kita tak wakil dia jual. Kita wakil dia suruh cari orang. Tapi kalau kita kata awak jual telefon ni harga 1000. Nah, awak boleh jual lebih kok anda awak ah. Dia pun jual 1200. Dapat ke dia halal 200. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Saya nak tanya, adakah amalan kawan saya diterima oleh Allah walaupun dia mengubah sifat yang Allah berikan kepada dia daripada perempuan kepada laki-laki, iaitu menjadi tomboy atau panky. Macam tadi juga. Dengar molek. Ada pun perasaan perempuan suka menjadi lelaki dan sebagainya, hak tu tidak boleh kita persalah. Hak tu kurniaan Allah. Perasaan orang perempuan yang rasa macam kelakian, hak tu jangan kita marah. Yang tak bolehnya dia pergi ubah sifat itu secara zahiriah. Hak tu tak boleh. Sama ada dia pergi pakai pakaian lelaki, haram. Nah, ada pun jiwanya macam lelaki, tak boleh kita nak kata. Hak tu Allah punya kuasa. Macam orang lembut kau. Dia laki-laki tapi dia lembut. Maka boleh tak kita hina dia? Haram, berdosa besar. Yang boleh kita marah, dia pergi pakai pakaian perempuan. Ambil baju kurung, pakai kebaya, pakai skirt, barulah perbuatan itu haram. Hak tu kita marah. Hak dia lembut tu daripada asal boleh marah tak? Tak boleh. Asal cakap au tak mau. Dah dia buat tak jenis lembut gitu. Tapi anak 5, lembut-lembut kena ke dia. Jadi hak budak pankik ni jangan kita marah dengan sebab jiwa dia nak ke arah lelaki, sebab bukan dibuat-buat. Yang sengaja buat-buat, hak tu lain. Hak ni jiwa dia daripada asal dia. Hak tu jangan marah. Sebab itulah orang pankik, orang tomboy ni kita nak attack, kita nak rapat dengan dia. Ni tak, kita nak cari orang baik-baik je, kita nak tegur. Kalau hak pakai tudung, cari hak pakai tudung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sama-sama pakai tudung. Kalau hak pakai serban, tengok pakai serban tak? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dah mudah cari hak pakai serban, cari hak luar pendek tu. Buat kawan, Assalamualaikum, apa khabar, sihat? Dia luar pendek, rata duk tekok tak? Dia tengok orang pakai jubah, ada janggut, mari wisalang ke dia, baik ke dia. Ada rasa keterbukaan untuk mendekati agama. Kalau tak ada banyak, 1%. Betul tak? Tu cara dia. Ini kita tak janggut kawan dengan janggut hak marak kawan marak. Jadi bila nak ada perkembangan tentang agama. Jadi cari kawan-kawan dalam Facebook tu. Hak teruk-teruk buat saing, bukan nak ikut dia. Atas dasar untuk berdakwah. Nak beri salam pilih lu. Beri salam. Kita set-set dengar kuliah dah. Cari orang nampak muka-muka Islamik ke. Assalamualaikum. Aduh. Dah tu hak rambut panjang, apa dak beri salam? Betul tak? Ni silap kita. Dah bila nak kembang? Cari pankik, cari hak rambut, hak pelek-pelek. Ini rambut macam planet, planet oblique dia rambut. Bertokor-tokor kali. Hak rambut dreadlock. Gitu mau jalan. Hak tu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jabat salam bersama. Tok Imam, Tok Bilal sudah bersalam lagi dia rasa manis tak? Tu kemanisan tu ada. Rasa-rasa nak dengar sekali kuliah lama-lama. Benda-benda gini kita nak. Sebab syurga ni bukan kecil macam balai raya. Kalau balai raya muat 2 orang Tok Siok JKK. Faham tak? Tapi syurga Allah besar sangat. Geng rock pun nak masuk, geng blues pun nak masuk, geng basikal racing luar pendek pun nak masuk. Kita ni kena bijak. Saya takut cari ilmu akhirat banyak sebab nanti saya tak amal, Allah marah. Dia ni cerdik dia ni. Dia kata dia tak nak ilmu akhirat banyak-banyak sebab nanti kalau saya tak amal, Tuhan marah. Jadi dia pun tak payah pergi kuliah apa semua. Dia panggil cerdik. Jawabnya itu bukan alasan. Belajarlah ilmu akhirat banyak mana sekalipun. Yang kita kena amal ilmu yang wajib sahaja. Ilmu yang tidak wajib, tak wajib amal. Kita dengar kelebihan solat duha 3 kali dengar dah.
Tiba-tiba kita tak solat duha, berdosa tak? Tak. Yang berdosa tak amal ni benda wajib. Kita dengar solat itu wajib, kita tak solat 5 waktu, berdosa. Kita dengar arak tu haram, kita minum juga lepas kita dengar haram, tu dosa. Faham? Ada pun yang lain tak. Dia sebenarnya akan menyebabkan kita bertambah ringan. Tubuh kita makin banyak masuk ilmu, makin ringan. Ringan untuk akhirat. Nah, sebab ilmu ni dia cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu akhirat cahaya lampu. Nah, cahaya ni tidak akan penuh walaupun banyak mana cahaya yang masuk. Ambil torchlight. 1 juta orang pegang torchlight, lampu bicik tu lah. Suluh di dalam cawan yang kecil. Faham lagi? Semua lampu masuk di dalam tu. Betul tak? Tidak ada yang tumpah atau pecah gelas dan sebagainya. Sebab cahaya banyak mana pun dia boleh masuk dalam ruang yang kecil. Faham? Tapi kalau ada air dah dalam tu, kita kopi kita nak bubuh air teh pula masuk tak? Tumpah habis. Faham? Ilmu lain. Banyak mana pun dia boleh masuk di dalam dada kita. Sebab itulah mengajilah puluh-puluhan tahun tidak jadi panah, tidak jadi gila. Dia kata kawan saya ngaji jadi panah ustaz. Dia mengaji ilmu salah. Faham tak? Ilmu salah tak mesti banyak. 2 bulan panah dah. Ilmu ayah ping dia ngaji. Ilmu baca Yasin terbalik. Memang mungkin baca terbalik. Panah dada. Nak, kalau baca betul tu tengok kori-kori. Ada yang tamat 3 hari, setiap 3 hari tamat 30 juzuk. 3 hari 30 juzuk sepanjang hayat. Jadi gila tak? Ada tak kita baca surat khabar? 3 orang qari menjadi gila kerana terlalu banyak membaca Quran. Ada? Tak ada. Tapi yang jadi gila kerana kalah pilihan raya. Tu ada. Faham tak? Kerana projek tak dapat. Kalau Quran, kalau hadis, tak ada ulama jadi gila. Imam Bukhari hafal ratus ribu hadis. Orang kita tanya Imam Hanbali, tuan hafal berapa hadis dengan sanad? Dia kata saya tak dapat menyamai Abdullah bin Mubarak. Saya hanya hafal 300 ribu hadis. Imam Hanbali dengan sanad. Haddasana qala sahabah qala Rasulullah. Tu satu hadis dia ingat 300 ribu. Maka kata Imam Hanbali, Abdullah bin Mubarak hafal 1,200,000 hadis. Bang, ada tak jadi gila? Tak ada. Cuma baca Fatihah balik 3 hari je. Memang pakai seluar dalam luar. Faham tak? Dalam seluar jin, luar seluar dalam. Fatihah baca balik. Pasal apa? Ajaran salah. Tak? Soalan seterusnya. Baik. Jika kencing tidak lawas, wuduknya boleh untuk 1 kali solat fardu dan banyak solat sunat. Tapi kalau mulakan dengan 2 solat sunat dulu, yang 1 solat fardu dan 15 solat sunat, boleh tak? Ni cerdik kau dia tanya. Dia pakai sipir terus. Dia dengar ustaz-ustaz ngajar, kalau solat kencing kita tak lawas, kencing kita menitik sokmo ni, ikut Angry Bird ni, faham tak? Maka kita boleh 1 je solat fardu dan banyak solat sunat. Baik, soalan dia, kalau kita solat sunat dulu boleh tak? Dengar molek. Orang yang kencing tidak lawas 2 kategori. Orang Terengganu orang Melayu panggil dedah. Nampak tak? Penyakit dedah. Kencing dah, lepas tu nitik lagi. Dia ada 2 kategori. Yang pertama, ada masa dia tak menitik. Faham tak? Sejam, 2 jam. Tapi ada masa dia menitik pula. Tak boleh kontrol. Yang kedua, sepanjang masa dia akan menitik sokmo. Maka kategori yang pertama, ada masa ruang tadi, dia hanya solat ketika kering tadi. Faham? Masa dia menitik tak payah solat. Orang gini diberi kemaafan dalam solat-solat jemaat, solat jemaah dan seumpamanya. Yang kedua, sepanjang masa menitik, tek, tak ada ruang nak solat. Faham tak lagi? Maka orang macam ni, cara dia kena masuk waktu dan dia kena basuh kemaluan. Kemudian letak kapah. Faham? Bila letak kapah, terus ambil wuduk. Bila ambil wuduk, mulakan dengan solat fardu.
Lepas solat fardu, ketika solat fardu keluar air kecing dimaaf. Faham? Dan bila nak solat isyak pula sekali lagi fardu tak boleh. Kalau ada air kecing kena buang kapas ni. Tetapi kalau kapas yang pertama tidak kena air kecing lagi, boleh solat banyak fardu. Solat yang tak boleh, solat yang last kali solat fardu, solat yang keluar air kecing. Faham lagi? Bila solat terakhir, solat ke-6 dia buat dengan wuduk tu baru keluar kecing, maka solat ke-6 ada solat fardu terakhir. Solat sunat tidak berakhir lagi. Faham tak? Tak faham tanya, tak tanya faham. Senyap, faham lah tu. Nah. Solat sunat kalau dia buat dulu tak ada masalah. Bila? Apabila dia punya kapas tidak kena air kecing. Lalu dia masuk mengerjakan solat fardu setelah 10 solat sunat, dengan syarat bila masuk solat fardu masih belum keluar air kecing. Faham lagi? Jadi bila keluar air kecing dia solat fardu tu yang terakhir. Faham tak Nampak mengong Melaka. Acik tanya seorang yang tak faham. Solat Jumaat sah. Solat Jumaat dia mula solat Jumaat, mula-mula dia baru plaster apa semua. Jadi maaf ke tak sebab dia nak solat Jumaat? Dan kan dia ada masa jam tak keluar, ada jam dia keluar. Tapi solat Jumaat dia maaf. Pasal solat Jumaat dia tak boleh pilih buat seorang. Boleh. Baik, soalan seterusnya. Firman Allah Ta'ala, wa ja'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah bagi aku ini daripada sisimu pertolongan dan pembantu. Jadi apakah maksud pembantu tersebut? Maksudnya kita ini perlukan pertolongan Allah sebenarnya sepanjang kehidupan kita 24 jam. Di mana saja kita berada. Jadi kita minta pertolongan daripada Allah untuk segala perkara. Tak usah kata kita nak buat benda besar sebenarnya. Nak buat kenduri kahwin benda besar. Nak buat majlis benda besar. Ni kita nak bangun pagi, nak akak kepala daripada katil, perlu pertolongan Allah. Jadi kita sepanjang masa kita perlukan pertolongan Allah, apatah lagi dalam keadaan kita sekarang di mana negara umat Islam ditindas di seluruh dunia. Syria sudah hancur, Chechnya masih dizalimi oleh Rusia. Mana pertolongan yang umum sangat penting. Batu kita tengok YouTube, kita tengok Meta Cafe, video klip perjuangan mujahidin Islam. Akhir sekali dia akan keluar, jangan lupakan doa-doa yang baik daripada kamu untuk kami. Jadi kita hak jauh ni doa benda. Selamat Hari Raya pada pejuang Syria. Bukan minta Allah beri pertolongan. Allah mansuril mujahidin. Allah mansur. Ya Allah tolongkanlah akan mujahidin. Tolong dengan benda apa? Atau kat selamat Hari Raya? Jauh. Kalau tak ada peluru biar ada peluru. Kalau musuh tengok biar musuh tak nampak. Faham tak? Itu pertolongan, macam-macam pertolongan daripada sisi Allah. Kerana apa? Kerana itulah akidah kita. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu sebenarnya yang boleh menolong kami. Manusia tak mampu menolong kami secara hakiki, tapi boleh menolong secara zahiri saja. Batu asalnya nasta'inu iyyaka, tapi takdimkan muakhar dalam ilmu balaghah menunjukkan akan satu saja